Encik Su, ramai orang tanya, saya ni dikira pekerja ke? Kalau boleh kita nyatakan di sini, golongan yang kita raikan sempena hari pekerja tu siapa sebenarnya golongan pekerja? Sebenarnya kalau kita lihat dari dulu, dia punya yang tertanam di kebanyakan kita ni hari pekerja ni adalah untuk kesatuan. Maknanya kita nak luaskan lagi perkara tersebut supaya setiap orang itu meraihkan itu, sebab kita ni pekerja dalam tak kisahlah di dalam peringkat mana pun, kita ni adalah pekerja. Maka kita kena raihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih sekali lagi para penonton yang setia bersama kami di podcast Kesuma Jiwa pada hari ini. Kita bertemu sekali lagi dan dalam siri-siri yang kita bawakan pasti akan ada keistimewaannya. Dan untuk siri kali ini, kita akan berbincang dan menghuraikan dengan lebih lanjut berkaitan dengan sambutan sempena Hari Pekerja 2026. Dan saudara, alhamdulillah bersama kami hari ini adalah Yang Berusaha Encik Sutekno bin Ahmad bin Lun selaku Timbalan Ketua Setiausaha Operasi Kesuma Kementerian Sumber Manusia. Nervous saya hari ini sebab orang kuat hari ini bersama kita. Tuan, apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Su sebab sudi bersama kami di podcast Kesuma Jiwa pada hari ini. Mungkin ini kali pertama Tuan, betul kan? Ya, betul. Baik, Alhamdulillah. Bila kali pertama tu kan, hari ini kita banyak nak cerita tentang Hari Pekerja, sambutan Hari Pekerja bagi tahun 2026. Tapi sebelum tu kan Cik Su, boleh tak Cik Su ceritakan sedikit pengalaman Cik Su sebagai seorang penjawat awam dan juga sebenarnya apa perbezaan maknanya dari segi suasana kita bekerja dulu dan sekarang. Okey, terima kasih Saudara Isa. Pertama sekali terima kasih kerana menjemput saya untuk bersama-sama dalam sesi podcast Kesuma Jiwa ni. Terlebih dahulu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar yang setia mengikuti siri podcast ni. Saya selaku penjawat awam bermula pada tahun 1994, pada 11 April yang lepas genap 32 tahun. 32 tahun saya berkhidmat. Saya memulakan karier saya di Mampu, Cawangan, Sarawak pada masa itu, dan sekarang selepas itu saya mendapat naik pangkat dan ke Kementerian Tenaga, Komunikasi dan Multimedia pada masa itu. Pejabatnya di Wisma Damansara. Dan kementerian tersebut berlaku beberapa penseturuan semula. Dan saya berpindah ke Kementerian Peladangan dan Industri, ataupun masa itu dikenali sebagai Kementerian Industri Utama, yang menerajui industri komoditi utama seperti sawit, getah dan sebagainya. Dan kemudian saya ke Jabatan Tenaga Manusia. Lepas tu saya ke Agensi Anti Dadah Kebangsaan di KDN, dan pada 2 tahun lepas saya ke kementerian ini. Baik Cik Su, dalam tempoh 30 tahun itu ada tak perbezaan suasana? Mungkin suasana dari segi kita bekerja, suasana dari segi cabaran dan bagaimana? Yang Cik Su boleh cerita sedikit perbezaan itu. Sudah tentu pada awalnya kita bermula dengan kalau masa itu typewriter. Betul. Kalau komputer pun yang skrin hijau. Betul. Dan dia masa tu kita mengusung CD dan sebagainya. Sekarang ni semuanya kita boleh baca melalui mobile phone. Itu yang pertamalah perubahan, dan kita kena follow up dari segi skill dan juga kebolehan untuk melaksanakan tugas berdasarkan perubahan yang nyata. Yang kedua dari segi generasi, sebab kami ni daripada
generasi baby boomers dan juga apa tu dia punya expectation dalam kerja tu dengan generasi yang sekarang ni dah alpha apa dan sebagainya tu dia berbeza. Dan cabaran utama bagi saya lah apa Isa ya. Dalam menguruskan kerja ni tak kiralah dia di apa di sektor awam atau swasta adalah untuk menguruskan perbezaan generasi ni. Maknanya kita kena peka, kita kena faham apa yang diperlukan supaya kita boleh mengatur mereka bekerja dan mendapatkan produktiviti yang yang apa yang dikehendaki oleh sebuah organisasi tersebut. Kalau tidak dia apa kita tidak boleh menguruskan salah satu daripada sumber yang kita kena ada iaitu apa kita sebenarnya secara umumnya untuk menguruskan perkhidmatan ataupun produk ni ada 5M. Betul. Dan salah satu dia adalah apa manusia ni. Kena diuruskan dengan baik. Okey Cik Su, itu cabaran yang telah pun Cik Su lalui sebelum-sebelum ini. Cuma sekarang ni dalam tempoh sekarang ini kita berdepan lagi satu cabaran yang sangat besar yang memerlukan kerjasama semua lapisan iaitu krisis tenaga global. So dari segi cabaran ini apa yang Cik Su boleh lihat dan apa peranan kita selaku pekerja yang boleh kita bantu negara dan kerajaan pada hari ini? Yalah dalam keadaan sekarang sebenarnya dia sebenarnya cabaran dia kena dibaca dengan peluang. Dia kalau apa kita SWOT analysis tu cabaran dengan peluang tu dia kena dibaca bersama. Dia tak boleh baca satu sudut saja, satu sesi saja. Kalau tidak kita hanya akan menyelesaikan cabaran saja tanpa merebut peluang yang wujud daripada cabaran tersebut. Jadi cabaran utama sekarang adalah untuk kita pertama untuk mengekalkan pekerjaan. Maknanya pekerjaan tu kekal dan apakah peluang baru untuk sama ada wujud pekerjaan baru ataupun pekerjaan yang sedia ada ni boleh dikembangkan dengan dengan kos yang tinggi yang akan sentiasa meningkat berikutan dengan kenaikan tenaga bahan api ni. Sudah tentu segala kos yang ada itu akan mengambil margin kalau di syarikat mengambil margin keuntungan dan sebagainya dan dianya akan memberi cabaran kepada majikan untuk memberi upah yang dijanjikan. Betul. Jadi untuk pekerja yang pertama produktiviti bekerja tu kena sentiasa ditingkatkan. Kerana dalam pekerja ni dia hubungan dia adalah satu transaksi. Transaksi kalau tu dia kena ada, kalau kita tawarkan tenaga maka upah mesti setimpal kan. Begitu juga kalau dia nak membayar sesuatu dia mesti mendapat pulangan yang setimpal dengan nilai itu. So dia kena ada mutual relationship yang baik lah antara kedua-dua pihak. Maknanya pekerja tersebut perlu juga memastikan bahawa tempat yang mereka bekerja ini dapat menghasilkan hasil yang boleh mereka dapat manfaat untuk dibayar upah yang setimpal. So kerjasama itu kena ada. Maknanya kalau contoh paling simple, kalau sekarang ni saranan dia untuk kita mengurangkan overhead, contohnya penggunaan tenaga dan sebagainya, kita kena beri kerjasama yang sepenuhnya. Usaha paling mudah sekali contohnya kalau kita keluar daripada pejabat kosong tu kita tutuplah lampu. Seorangnya dapat menjimatkan dan penjimatan tersebut nanti boleh digunakan untuk memberi manfaat kepada kita. Itu salah satu dan banyak benda-benda lain yang telah digariskan oleh majikan untuk memastikan bahawa kos itu sentiasa dikawal. Maka kita kena beri sokongan. Betul. Itu antara perkara yang penting untuk kita. Tak kiralah kita sama ada di sektor awam atau swasta. Kedua-duanya penting. Dan kedua-duanya kena faham hubungan ni. Betul. Dia kalau saya suka macam ni kan. Saya selalu bercerita bahawa kita bekerja ni pilihan dia untuk ada hubungan tu sama macam sama ada kita beli nasi lemak tu. Nasi lemak tu kalau kita beli tepi jalan.
Kalau kita tak kenal orang tu, transaksi dia beli dan jual, itulah. Betul, Kita betul. katalah nasi lemak tu RM2, kita bayar RM2, kita dapat nasi lemak. Ha. Tapi kalau kita kenal dengan yang Penjual. penjual tu, mungkin dia akan Ya, bagi lebih sikit. betul. Kita pun mungkin bagi Ya. bayar lebih Bayar, sikit, betul. dan dia ada mutual. Sebab kita kata orang dah mesra, dah kenal kan. Betul. So dalam entiti tempat bekerja ni dia sama je dia punya tu. Kalau kita transaksi kita macam kita beli one off je, Betul. maka dia one off lah. Kita akan bekerja, majikan dapat, dia akan upah sekadarnya. Tapi kalau kita lebih, mungkin dia akan ada dipanggil transformational relationship. Maknanya dia akan build up kita punya career dan sebagainya. Betul. Dan kita sebenarnya banyak pilihan. Contohnya nak beli nasi lemak tu, kita boleh beli tepi jalan. Betul. Ataupun di restoran. Dan dia ada set dia. Betul. Dan ekspektasi penjual dan pembeli tu sama je. Begitu juga di tempat kerja. Kalau kita memberi treatment sebagaimana kita pergi ke restoran, kita expect bila kita nak tu kita dilayan dengan baik dan dia pun akan bagi makanan yang ikut menu yang telah ditetapkan. Maka itulah transaksi yang kita kena buat. Dan itulah hubungan dia. Betul. Tapi kalau kita katalah di warung di tepi jalan, dan macam saya kata tadi, betul, kalau kita tak kenal, maka betul, dia one off je. Kalau dia kenal, dia lebih mesra dan hubungan antara kedua-duanya tu akan lebih baik dan dua-dua akan kekal lama lah, produktif itu. Dia macam keseronokan jugalah, Cik Su kan. Kalau keseronokan bekerja tu kadang-kadang majikan dengan pekerja ni dia tak berkira dah. Sebab dia seronok dengan kerja yang mereka lakukan. Cuma sedikit lah kalau Cik Su boleh bagikan sikit pandangan. Sebenarnya apa peranan majikan dalam menjaga kebajikan pekerja ini? Itulah macam saya kata tadi, kalau kita tengok balik apa yang saya gambarkan tadi. Kalau majikan tersebut dia bersifat dipanggil transactional, dia transaksi saja, hubungan dia dia akan kata okey, ini kerja, ini upah dia. Macam tu saja. Baik. Tapi kalau dia bersifat transformational, maknanya majikan akan jaga, akan bagi skill yang tertentu, task, sumber-sumber yang diperlukan, dan dia akan meningkatkan produktiviti yang baik. Maka itu akan menjadi satu hubungan yang baik antara kedua-duanya. Walau bagaimanapun secara asasnya, yang pentingnya adalah dia perlu, yang paling penting adalah upah tersebut, upah dan gaji lah. Itu perlu dibayar secepat yang mungkin. Itu pun yang dituntut oleh Islam. Yang kedua, dia kena jaga dari segi kadar tersebut mengikut peraturan yang semasa, dan juga tempat-tempat pekerjaan tu ada standard-standard yang perlu dipatuhi, keselamatan dia dan sebagainya perlu kita laksanakanlah tanggungjawab itu sebagai majikan. Dan sekiranya kita ingin memperkenalkan sesuatu yang baru, maka latihan secukupnya perlu diberikan. Dan saya kira bahawa pada masa ini di negara kita, dengan ada akta, standard dan sebagainya dari segi kawal selia, kalau itu cukup untuk kedua-duanya melaksanakan. Itu peranan yang perlu dilaksanakan oleh majikan itu sendirilah. Baik. Baik Cik Su, kita sebenarnya kita nak bercerita tentang sambutan Hari Pekerja yang semua orang dah ingat dah tarikh 1 Mei. Kan? Cuma mungkin kita nak cerita dulu sejarah permulaan. Yang ini mungkin ramai yang kurang jelas ataupun mungkin kurang sikit maklumat tentang sejarah awal sambutan Hari Pekerja tu. Sini. Sebenarnya
Hari Pekerja ini adalah sebagai satu manifestasi perjuangan pekerja-pekerja yang dulu yang bermula kalau kita ingat seawal tahun 1886 bermula di Chicago, Amerika Syarikat. Okey. Ia tercetus hasil satu peristiwa yang dikenali sebagai peristiwa Haymarket 1886 lah. Mana pekerja pada masa itu merasakan mereka ditindas, bekerja dengan masa yang panjang dan dan juga tiada rehat dan sebagainya. Maka mereka menuntut pada masa itu dikenali sebagai 8 jam bekerja, 8 jam rehat, 8 jam untuk kehidupan. Sebab kita ni 24 tahun kan, 24 jam kan. 24 So jam. dia bagi 3, Tiga, maknanya bekerja 8 jam, Rehat. rehat dan apa yang lain tu untuk mereka punya Mungkin ni lah, keluarga keluarga dan sebagainya kan. Betul. Dan semenjak itu 1 Mei telah diiktiraf di banyak negara sebagai hari pekerja lah, hari untuk kita ni. Dan kalau di negara kita sebelum merdeka memang ada sebab masa itu kita ada banyak perusahaan, pelombongan dan sebagainya. Betul. Gerakan pekerja bermula sejak zaman penjajahan British lagi. Ia digerakkan oleh pekerja-pekerja ladang, pekerja lombong dan pelabuhan, kerana ketiga-tiga sektor ini adalah sektor yang utama pada masa itu. Dan Kesatuan Sekerja mula digerakkan untuk memperjuangkan ni. Namun begitu, setelah lama perjuangan tersebut, kerajaan secara rasminya telah mengiktiraf Hari Pekerja ini pada tahun 1972. 72. Kita kalau kita lihat sejarah kita, ianya dimulakan di Padang Merdeka di Kuala Lumpur. Ada satu perarakan secara rasmi dan begitulah sehinggalah pada tahun ini kita akan meraihkan yang ke-54 pada tahun 2026 ni. Kita akan raikan Hari Pekerja ini di Unify Arena di Bukit Jalil pada 1 Mei. Dan itulah apa yang kita sambut setiap tahun. Okey, terima kasih. Itu sejarah yang sangat panjang dan sangat menarik. Cumanya kan Cik Su, ramai orang tanya, saya ni dikira pekerja ke? Kalau boleh kita nyatakan di sini, golongan yang kita raikan sempena Hari Pekerja tu siapa sebenarnya golongan pekerja tu? Sebenarnya kalau kita lihat dari dulu, dia punya yang tertanam di kebanyakan kita ni, Hari Pekerja ni adalah untuk kesatuan. Maknanya kita nak luaskan lagi perkara tersebut supaya setiap orang itu meraihkan itu, sebab kita ni pekerja dalam tak kisahlah di dalam peringkat mana pun, kita ni adalah pekerja. Maka kita kena raihkan hari ini, Hari Pekerja ini pada 1 Mei. Sebab tu kita mulai pada tahun lepas hingga tahun ini kita nak jemput dia daripada lazimnya kita akan kata bahawa yang ini akan delegasi akan dihadiri oleh satuan dan sebagainya. Yang itu kita masih kekalkan dan kita kembangkan lagi. Sebab tu kita cari tempat yang lebih besar supaya ada mereka yang lain tu boleh menyertai. Sebab tu kita buka, kita galakkan supaya majikan turut hadir. Kita jemput kapten industri, ketua-ketua jabatan untuk hadir bersama dengan pekerja untuk sama-sama meraihkan Hari Pekerja pada 1 Mei. Dan kita sangat galakkan supaya majikan dan pekerja menyambut Hari Pekerja ni di tempat sendiri. Dalam skala yang mereka mampu buat. Tak kisahlah apa bentuk aktiviti yang dibuat. Cara mereka sendirilah. Cara mereka sendiri. Dan kita sangat galakkan perkara tersebut. Bukannya setakat 1 hari bulan Mei, kita berkumpul di arena, di Unify Arena, lepas tu habis. Kita nak supaya ianya ni, dan kita membina hubungan antara pekerja dengan majikan. Kerana dua-dua tu sangat penting hubungan tu.
dan kita nak supaya kedua-duanya memahami tanggungjawab yang diperlukan untuk memastikan ada keseimbangan antara majikan dan pekerja. Maknanya majikan menjaga pekerja, pekerja juga menjaga majikan. Dua-duanya kena ada mutual. Okey. Maksudnya apa yang Cik Su sebutkan tadi, semua golongan tu termasuklah pekerja gig jugalah kan? Ya, termasuk. Ialah bekerja sendiri, bekerja gig, yang bekerja di ladang, bekerja petani, mengusahakan ladang sendiri dan sebagainya. Mereka sepatutnya meraihkan ni sebagai hari bekerja dan membuat refleksi supaya apakah yang mereka sumbangkan kepada negara sebagai pekerja, sebagai pengusaha industri dan sebagainya. Maknanya kalau 1 Mei tu bukanlah artinya kita bercuti, tapi seeloknya majikan dan pekerja tu membuat sesuatu, mungkin sambutan-sambutan berskala kecil seperti Cik Su sebut tadi, sebab mungkin inilah platform untuk memberi penghargaan dan sebagainya. Baik, Cik Su, sebenarnya kita nak tahu juga kan sebenarnya apa tujuan sambutan Hari Pekerja yang kita buat setiap tahun ni. Tahun ni pun kita akan sambut juga pada 1 Mei. So apa tujuan sambutan Hari Pekerja ni? Kita pada setiap tahun apabila kita menjadikan 1 Mei ni sebagai Hari Pekerja, negara kita, kerajaan memberi 1 hari untuk menghargai sumbangan pekerja. Kerana pekerja ini adalah tunjang kepada kemajuan dan pembangunan negara. Tanpa pekerja tak terjadilah istana dan sebagainya. Tak terjadilah industri yang besar. Perkhidmatan yang diharapkan dan yang world standard dan sebagainya, itu adalah sumbangan pekerja. Jadi kita nak hargai sumbangan mereka, dan pada masa itu kita harap majikan mengambil kesempatan untuk membuat satu momen yang boleh diingati oleh pekerja bahawa mereka sentiasa dihargai. Itu secara umumnya. Dan yang kedua, kita juga dalam masa yang sama untuk memberi satu wadah kepada pekerja dan juga majikan untuk memahami hak-hak yang perlu mereka laksanakan lah. Maknanya sebagai pekerja apa hak mereka, sebagai majikan apa tanggungjawab dan juga hak mereka. So yang itu kita sentiasa lakukan melalui siri-siri jelajah dalam bentuk awareness yang kita jemput mereka untuk hadir dan bertanyakan. Dan yang kedua juga kita membantu pekerja dan majikan untuk pada masa ini yang kita sangat risau adalah katalah mereka telah mendapat upah yang setimpal, balik kena scam. Aduh. Jadi kita pun merasakan bahawa itu adalah tanggungjawab kementerian untuk memastikan kita membantu pihak-pihak berkuasa untuk memberi kesedaran pada orang awam, kepada pekerja bahawa mereka perlu sedar dan mengelakkan daripada kena scam ni lah. Sebab kerugiannya berbilion-bilion dan dianya kita simpatilah kepada mereka yang menjadi mangsa. Betul. Dan isu scam ni Cik Su kan kalau kita tengok dia macam-macam trend, macam-macam kaedah. Kata-kata macam ni boleh settle, besok ada trend baru pula, ada kaedah baru pula. So tiap-tiap tahun jugalah Cik Su kita tengok sambutan Hari Pekerja tu dia mesti ada tema-tema tertentu. Untuk tahun 2026 nanti, apa tema dia Cik Su? So pada tahun ini, tahun 2026 ni, kita mengembangkan sedikit tema yang pada tahun lepas. Tahun lepas. Kalau tahun lepas tema dia adalah pekerja ke semua bangsa. Semua bangsa, betul. Pada tahun ini selari dengan yang telah selari dengan Madani, kita memperkenalkan tema pada tahun ini adalah pekerja Madani ke semua bangsa. Maksudnya adalah pekerja yang berdasarkan elemen madani tersebut mestilah berintegriti, berdaya saing dan ianya adalah aset sebagai satu benda yang paling berharga kepada negara dalam mencorak kemajuan dan kemakmuran negara kita. Cuma
saya ambil kesempatan ni lah. Tema ni dia sebenarnya memberi makna yang mendalam kalau kita halusi. Cuma kita kena faham. Apabila macam tadi kita ni bertransaksi dari segi memberi tenaga kita untuk mendapat upah yang setimpal. So salah satu daripada perkara yang kita kena jaga untuk elemen integriti itu adalah untuk menjaga timbang dan sukat. Betul. So kalau selalunya orang kata timbang dan sukat ni ingat peniaga saja. Kita ni pun ada timbang dan sukat. So di mana timbang dan sukat dia yang paling mudah sekali. So kalau sukat dia adalah tempoh bekerja tu. Tempoh bekerja. Kalau dia kata 8 jam, kita disukat 8 jam. Maknanya kita kena penuhi. 8 jam tu. Tak boleh kurang. Tak boleh kurang. Dan timbang dia kat mana? Timbang dia adalah productivity. Dari segi KPI dia berapa itu adalah timbang dia. Dan kita akan ditimbang. So bukan yalah memang secara umumnya kita faham sekarang timbangan juga tu ada dacing dan sebagainya. Tapi itulah kita punya alat timbang dan sukat dia. Yang untuk kunci kepada pekerja ni tanggungjawab dia adalah untuk memastikan kita ni untuk mendapat upah yang setimpal perlu memberikan timbang dan sukat yang secukupnya. Begitu juga majikan, apabila dia dah mendapat timbang dan sukat tu dia tak boleh kurangkan. Dia maknanya dia kena bagilah. Berlaku adil juga lah. Berlaku adil. Itu Dia juga, kena betul. itu hak yang terima. Itu barulah transaksi itu harmoni. Kalau tak dia akan berlakulah penipuan, upah tak dibayar, ataupun dia ada side untuk majikan pula dia kata pekerja culas dan sebagainya. Jadi dia kena faham dan mengambil kesempatan tu sepenuh hari pekerja ni reflect lah benda tu dan tunaikan tanggungjawab untuk kedua-dua pihak. Dan maka kita menjadi pekerja madani. Betul. Dan bila kita menjadi pekerja madani, kita ni adalah kesemua bangsa. Itu. Betul. Terima kasih Cik Su sebab dia punya analogi tu mudah yang Cik Su bagi tadi, timbang dan sukat. Tadi cerita yang tadi penjualan nasi lemak tu, kita nak beli nasi lemak tu. So benda ni insya-Allah dia senang kita nak ingat. Cuma nak tanya jugalah Cik Su kan, dia punya apa kelainan pengisian sebab orang kadang-kadang nak tahu juga sambutan tahun ni apa lagi pengisian. Tak macam tahun lepas best dah kan. Dah kata orang dah memang banyak kenangannya, tapi untuk tahun 2026 1 Mei dan yang tak lama lagi ni Cik Su. So apa dia punya pengisian dia? Okey, selain daripada acara-acara lazim yang ada untuk mengisi satu perjumpaan ni seperti ucap pertama, amanat dan sebagainya, kita juga ada sisipan yang antaranya satu program beberapa siri menelurusi hari pekerja ni yang kita telah buat, di mana kat situ ada beberapa agenda yang diperkenalkan untuk memberi satu kepahaman hak dan sebagainya. Dan yang tadi macam yang kita tegaskan adalah untuk kita cuba pada tahun ni memberi satu kesedaran umum kepada pekerja untuk menjaga daripada penipuan scam. Betul. Yang kedua, pada tahun ni yang kita nak adalah kita nak buat vertical challenge 118. Kita nak panjat menara. Orang tanya kenapa kita nak kena panjat menara. Satu, kita nak tengok bahawa pekerja ni kena fit. Betul, dan dia kena tahu dia kena menghadapi cabaran. Dan bila dia dah berjaya, dia akan rasa macam seronok. Yang kedua, kita juga nak memperkenalkan bahawa dalam menara 118 ni salah satu perkhidmatan utama dia adalah lift. Dan lift itu adalah di bawah kawal selia sebuah jabatan di Kesuma. Dan betapa pentingnya tu, dan kita pastikan dianya sentiasa berfungsi. Kita nak tunjukkan itulah salah satu daripada simboliknya perkhidmatan yang kita nak ni. Selain daripada tu, of course lah, ini adalah kita adalah yang kedua melaksanakan challenge tersebut. Dan juga untuk dari segi yang tu, kita juga ada meneruskan yang dianjurkan oleh pihak Pergiso, Run and Ride,
So kita harap ramai pekerja yang boleh menyertai, kalau boleh dengan majikan sekali. Betul. Majikan. Dia kena sama-sama lah Ya, dia ya, juga kan. Pekerja majikan. Ya, ya. Betul. Dan seterusnya juga kita ada karnival hari pekerja, di mana dekat situ kita tawarkan perkhidmatan agensi kerajaan dan juga swasta untuk orang ramai pekerja berurusan. Yang kedua kita ada karnival kerjaya. Karnival kerja. Yang mana kita tawarkan pekerjaan untuk mereka yang boleh walk in dan sebagainya, yang dikendalikan oleh My Future Job. Dan ada sesi untuk membimbing mereka. Kalau mereka nak bertukar karier dan sebagainya, ada bimbingan. Dan mereka boleh tahu di mana tempatnya untuk mereka mendapat untuk mendapat bimbingan dari segi upskilling dan reskilling, kursus-kursus yang ditawarkan. Dan yang seterusnya kita ada sambutan OSH Day, hari Occupational Health and Safety Day, yang kita World OSH Day, yang kita sambut. Sebenarnya tarikh tersebut ada 28, cuma pada tahun ni kita nak meraihkan hari pekerja 1 ni. Mei tu kita masuk sekali. Dan kenapa kita perkenalkan OSH Day pada sempena minggu hari pekerja ni, sebab kita kata bahawa dengan cabaran yang ada pada semasa ni, dengan teknologi yang sentiasa berkembang, dengan kerja yang memberi tekanan, maknanya kesihatan di tempat kerja itu sangat mustahak. Kesihatan untuk dan juga keselamatan menjaga fizikal dan juga mental, dua-dua ditekankan. Maknanya garis panduan memperkenalkan untuk menjaga kedua-dua tu. Dan majikan dan pekerja kena tahu apa yang perlu mereka sediakan. Dan kalau pekerja, apa yang mereka boleh dapat dalam bekerja yang berisiko tinggi, yang sederhana dan sebagainya. Tempat tu yang berisiko, physically dia berisiko, mereka telah sediakan, tapi dia akan ada tempat tu dia kadar tekanan, stres tu tinggi. Jadi dia boleh menjatuhkan mental. Maknanya dua-dua tu kena diuruskan dengan baik, supaya kita mendapat produktiviti yang maksimum daripada pekerja ni. Itu yang kita telah susun program-program ni, supaya dianya boleh menyokong kepada tema kita, bahawa kita nak jadikan pekerja madani ni sebagai kesemua bangsa, maka keperluan-keperluan tersebut perlu disediakan. Dan kita sediakan dalam bentuk program yang memberi kesedaran. Maka kita seru kepada orang ramai untuk datang ke Unify Arena ni. Kita akan sediakan, dan karnival ini akan bermula pada 1 hingga 3 Mei. Maknanya ambillah kesempatan 2 hari itu. Ada jualan rahmah dan banyak lagi yang disediakan dalam tersebut. Maknanya semuanya telah pun disusun atur dan telah pun diperincikan. Yang penting kita datang beramai-ramai. Boleh berapa ramai Cik Su boleh muatkan kedatangan ni? Boleh 10,000 macam tahun lepas saya dengar macam 10,000. Kalau dalam arena tersebut dia boleh 10 hingga 12,000. Kita akan cuba membuat adjustment. Tapi kita sediakan juga di luar untuk mereka boleh mengikuti apa yang berlaku di dalam arena. Di persekitaran tersebut kita ada skrin dan sebagainya yang mereka boleh ikuti. Dan kita juga dan ucapan tersebut boleh diikuti melalui siaran langsung. Betul. Dan satu lagi yang saya lupa, kita juga pada setiap tahun sebab spiritual ni dari segi spiritual tu penting juga. Maka kita memberi pesanan melalui khutbah Jumaat. Sebab 1 hari bulan Mei ni, hari Jumaat, maka insya-Allah akan khutbah Jumaat pada 1 Mei tu akan bertemakan hari pekerja. Kita dan dia akan disiarkan secara langsung oleh pihak RTM. Terima kasih pada pihak RTM yang dan juga pihak JAKIM yang bersetuju untuk dengan arrangement tersebut. Yang kedua, kita juga memanjangkan
teks untuk sermon di rumah-rumah ibadat yang lain, untuk mereka juga sampaikan pada minggu tersebut ataupun minggu berikutnya, mengenai sambutan hari pekerja ni lah, maknanya peranan pekerja, peranan majikan dan sebagainya, supaya mereka boleh sampaikan kepada yang hadir dalam upacara tersebut. Jadi bukan setakat di masjid, tapi di rumah ibadat yang lain. Kita harap benda ni akan dapat kerjasama dan akan dilaksanakan sebaiknya. Okey Cik Su, banyak maklumat, informasi yang telah pun Cik Su sampaikan tadi. Tapi mungkinlah kalau ada yang bertanya, macam mana kalau nak mendapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan sambutan hari pekerja ni, ada tak saluran untuk orang-orang luar contohnya? Mana tahu tiba-tiba dia kata nak join hari pekerja nanti macam mana, ataupun nak join perarakan ke macam mana, ada tak Sebenarnya maklumat tersebut kita akan disampaikan dari semasa ke semasa, mulai minggu ni sampai tu, dan sebenarnya sebelum tu ada sama ada di di platform sosial media kita semua, dan juga agensi dan jabatan di kesemua, mereka akan bawa benda ni. Kita juga paparkan di billboard tertentu. Dan kita juga ada satu website yang dihaskan, dedicated website yang www.mohr.gov.my/hari pekerja. Maknanya kalau type hari pekerja tu dia akan keluar lah. Kita Google tu. InsyaAllah di situ ada maklumat macam mana kita nak sertai dan sebagainya, dan tahu apa aktiviti yang kita laksanakan sepanjang bulan Mei ni, bulan April dan bulan Mei ni, insyaAllah akan dipaparkan di situ. Baik, terima kasih. Itu semua maklumatnya ada dah di situ. Jadi kepada yang di luar sana, jom kita lihat dan cari maklumat. Baik, Cik Su, sebelum kita tamatkan kita punya podcast ini, saya nak beri ruang sedikit pada Cik Su untuk ucapan Hari Pekerja. Sila. Ya, sebenarnya Hari Pekerja pada tahun 2026 ni, kita cuba menyediakan beberapa program yang saya rasa akan memberi ruang kepada semua pekerja dan majikan untuk sama-sama meraihkan. Dan yang paling utama sekali adalah perhimpunan Hari Pekerja pada 1 Mei 2026 di Unify Arena, Bukit Jalil, bermula seawal 7.30 pagi, dan akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan kita akan mendengar amanat Yang Amat Berhormat. Dan saya juga ingin menyeru kepada semua pekerja dan orang awam dan juga majikan untuk sama-sama hadir beramai-ramai di Hari Pekerja. Kalau tidak pun dapat menyertai perhimpunan tersebut, kita banyak sediakan aktiviti di luar perkarangan Unify pada 1 hingga 3 Mei 2026 yang akan datang. Karnival Kerjaya adalah salah satu daripada program yang kita tawarkan. Kita ada juga pameran, kita ada juga menyediakan ruang khidmat, perkhidmatan yang boleh didapati, dan juga jualan rahmah. Itu yang kita sediakan pada 1 hingga 3 Mei. Maka datanglah beramai-ramai di Unify Arena Bukit Jalil 1 hingga 3 Mei 2026. Dan juga saya menyeru kepada majikan dan juga mereka yang ingin menyertai perhimpunan tersebut, saya kira boleh lagi membuat permohonan, masih lagi kita buka. Seperti yang saya katakan tadi, kalau tak dapat pun di dalam arena, boleh ada di pekarangan arena tersebut. Okay, terima kasih yang tidak terhingga kepada Cik Su. Dan Cik Su, kita berdoa kerana hari makin dekat,
kata kemeriahan tu makin terasa, dan insya-Allah kita berdoa supaya sambutan Hari Pekerja 2026 ini berjaya dan memberikan impak yang sangat berkesan dan terkesan kepada pekerja dan juga majikan. Baik saudara, itu saja daripada kami podcast Kesuma Jiwa pada hari ini yang kita katakan edisi sempena Hari Pekerja, sambutan Hari Pekerja 2026, dan insya-Allah kita bertemu di lain-lain siri yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.